saya boleh membuat penegasan, malah telah pun arahan dikeluarkan bagi memastikan tidak ada lesen atau kebenaran dibenarkan untuk diberi kepada warga asing. Semalam, pihak pengurusan Dewan Bandaraya telah mengeluarkan kenyataan untuk mengulangi susulan daripada arahan saya bahawasanya perniagaan-perniagaan tertentu yang dilesenkan oleh Dewan Bandaraya hendaklah diketahui umum yang ianya tidak boleh diberikan kepada warga asing dalam apa juga bentuk. Ya. Antara aktiviti-aktiviti perniagaan ini kita nak menegaskan ialah termasuk penjaja, peniaga kecil, pasar raya, pasar mini, kedai runcit, kedai serbaneka 24 jam, stesen minyak, pasar basah kekal, kedai kaki lima kekal, kios, kedai menjual tekstil, pakaian, kasut, kecuali yang menjual barang-barang berjenama antarabangsa, perniagaan beg, perniagaan restoran, kedai makan, bistro, kafe, pub, kedai barang kemas, kedai produk herba, perusahaan atau bengkel, termasuk bengkel kereta, bengkel motosikal, bengkel kaca, bengkel kedai aluminium, perniagaan runcit, komputer dan aksesoris, perniagaan perabot jati, perabot am, kedai gunting rambut, kedai ubat tradisional, pusat cyber cafe, termasuk juga gerai-gerai makanan, kios-kios kecil makanan, perniagaan kad prabaya, kad telefon, kad telefon dan aksesoris telefon, perniagaan dobi, industri spa, salon. Ini dilesenkan oleh Dewan Bandaraya dan saya mahu satu penegasan, ianya sama sekali tidak boleh diberikan sama ada bentuk sublet, sublicense, pinjam license kepada warga asing.